pengalaman kat sini waktu sekolah di peringkat awal semua tu, muhibah tu sangat terasa semua. Tapi doktor sendiri pun mengakui bahawa masalah-masalah yang berlaku sekarang ni, cuma saya nak tanya apa yang berubah dalam tempoh masa waktu kata-kata zaman doktor bersekolah tu sehingga ke zaman sekarang ni, apa yang berubah sehingga berlakunya masalah-masalah yang semakin kita nampak pada hari ini tu? Soalan menarik Saiti ya. Ini menarik. Apa yang berlaku kan? Orang yang ramai suka simplistic conclusion. Dia kata ini sebab orang politik lah macam gini. Ya, tapi bukan 100%. Faktor ekonomi pun mainkan peranan juga. Faktor globalisasi. Kita tahu trend politics of identity atau identity politics itu melanda dunia begitu dahsyat sekali. Bukan sekadar kita kat Malaysia. Kalau kita lihat insiden-insiden yang berlaku di Amerika contohnya, perasaan anti-Hispanic, anti-Muslims, di Israel tak boleh jadi contoh lah, dia anti semua orang, anti-human kan. Kalau di Europe, perasaan anti-immigrant, anti-Asians. Di Australia, perasaan anti-Asian. Asian tu lebih diasosiasikan dengan sebenarnya orang daripada Asia Timur, kan? Yang China, Korea, Singapura, Malaysia sekali lah. Jadi benda tu pengaruh global, globalisasi, trending global, dan kita katakan peranan seperti mana disebutkan oleh Paul Evans itu, kita tenggelam dalam maklumat tetapi kita kehausan ataupun kita kelaparan dari segi hikmahnya, wisdom. Jadi wisdom tu yang kita dahagakan, ya, dia menjadi satu rare currency ataupun satu mata wang yang begitu nadir kan. Sebab tu dalam ini saya address, saya tanyakan tadi, dalam buku ini kita sebut tentang bagaimana the abundance of information itu. Ini hari kita swipe kan, tengok banyak informasi ada, kan? Terlalu banyak lambakan. Lambakan. Persoalannya, apakah metod kita untuk menapis informasi? Apakah metod kita di dalam membuat kesimpulan daripada itu? Apatah metod kita berfikir? Sebab tu kalau di dalam ni saya banyak tekankan tentang konsep berfikir tu.